Yang ditunggu-tunggu dah pun sampai jenama kebangsaan rakyat Malaysia, Modenas Elite 150S. Jom kita review. Siapa yang tak tahu kualiti motor Modenas ni memang padu geng. Hampa ingat zaman naik motor Chris dulu, dah pernah naik motor Modenas Crystal tau. Tapi sempena ulang tahun ke-30 Modenas keluarkan skuter ni. Main dengan 149cc, single overhead cam dan juga liquid cool. Output motor ni 14 horsepower, 13.5 Nm tau. Ni quite impressive juga untuk skuter yang kecil macam ni. Dapat fuel tank capacity 12 liter. Sekali hampa isi minyak full boleh pergi 480 km tau. Jom kita tengok saiz tayar 110 70 13 inci, saiz belakang pula 130 70 13 inci. Untuk suspension depan ada telescopic fork, dekat belakang pakai twin shock. Menggunakan single disc brake untuk kedua-dua tayar depan dengan belakang. Tapi dua-dua tayar dekat depan dengan belakang ada ABS. Untuk features lain motor ni mai juga dengan sistem smart key. Ada meter digital juga dekat depan, tapi yang basic sajalah. Ada juga dua poket dekat bahagian depan. Belah kiri ni ada USB port, bolehlah charge handphone. Dekat bawah seat pun boleh je nak letak helmet, letak barang sebab kapasiti bawah ni 14 liter. Riding position memang sangat selesa. Motor pun tak berat mana, siapa-siapa nak naik pun boleh. Kalau nak buat long ride pun boleh. Boleh lah parking kaki dekat sini. So geng, apa tunggu apa lagi? Kalau tengah servis skuter tu, terus je beli Modenas Elite 150S ni. Dah tengok video ni, minta tolong sikit like, follow, share dekat kawan-kawan pun yang tak pernah tengok lagi Modenas Elite ni tau. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.